So klien aku menang unit lelong kat sini, dan semua urusan pindah milik dah selesai. So hari ni aku akan assist dia untuk daftarkan access card, dah arrangekan locksmith sebab kita nak cuba buka pintu rumah hari ni, dan kita nak tengok condition dekat dalam macam mana. Alright, insyaAllah, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat buka satu rumah hari ni dekat mana ni? Semarak, KL. Oh, Alhamdulillah condition pun masih elok. Rumah ada kitchen cabinet lagi. Tahniah kepada pembina yang berjaya. Alhamdulillah. Okey. Oh, balcony facing playground. Menarik. Duke Highway. Unit ni dia ada datang dengan 2 unit parking. So akak kena turun level 3, terus ke basement parking kan. Okay, so dia punya parking area situ. Jom tengok. So dekat sini lah dia punya lot parking. So ada 2 lah. Ada 2 lot parking, L3 001, L3 002. Okay, so ada tangga boleh turun ke bawah ataupun lift untuk naik ke unit dekat sebelah sana. Alright, settle insyaAllah. Ni, so kita harap klien berpuas hati lah insyaAllah. Kalau korang berminat dengan unit lelong, nak masuk mana-mana lelong, nak Rizal Properties uruskan, boleh call kita ya. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.